yang sebenarnya bukan masalah umum. Bini aku gitu juga. Leh. Bila sebut orang perempuan memang dia gitu. Leh, perempuan memang dia kita nampak dia tak gerak lembek. Tapi kalau dia mengamuk, jangan. Baik mu lari. Betul tak? Ada bini tak? Betul tak dia pesan gitu? Ada. Tu. Depan sekali duduk. Faham tak? Sama je kita tanya orang di Perlis, tanya orang di Johor, tanya di Selangor, apa memang gitu. Sebab saat ni lah kita nampak dia lembek, orang lelaki menang kot lain. Di luar rumah semua lelaki-lelaki adalah juara. 100 meter lelaki menang, tak? 400 meter lelaki menang. Nah, lomba basikal lelaki menang, lopak tinggi lelaki menang, lopak galah lelaki menang, lopak jauh lelaki menang, lopak kijang lelaki menang. Benda lagi akak semi orang lelaki gagah. Lomba renang orang lelaki, terjun papan anjar lelaki pandai, hoki menang lelaki, bola balik awal puang. Nah, akak berat dia patut biar kecil orang akak. Faham? Di mana orang puang menang? Allah itu adil di rumah. Nampak? Di rumah dia lah pula. Cuma bab itulah Nabi mari kepada kita baca macam hadis. Jangan kita lawang suami, jangan tekeng suami, jangan tinggi suara suami, jangan wak masang ke suami. Nak tanya-tanya molek. Suami dah habis cakap, dah boleh potong lain. Suami kita dia besar pada sotang. Sotang kata keluar kejap, pergi jumpa sotang, suami kata tak boleh keluar, haram dia keluar. Betul tak? Agung kata pergi keluar kejap, suami kata tak boleh keluar. Keluar setiap langkah satu dosa. Besar lagi. Di badan suamimu lah syurgamu, pada tubuh badan suamimu lah nerakamu. Tapi berlaku sebaliknya. Ramai juga deraka. Pasal apa? Dia bekeng kerana dia ada satu alat, iaitu lidah. Lidah ni bisa daripada natang-natang lain dia. Lidah bisa ke dia? Pasal apa lidah bisa? Lidah power. Pasal lidah tidak bertulang. Binatang apa pun kalau jenis lembek, bahaya. Ular laut, ular laut belang pendek. Pak pegang, dah lapar rumah, tahlil dah. Atas mutu tahlil dah. La ilaha illallah. Tahlil dah atas mutu. Tak. Beru je gagang mutu. Ular terdung sela, duduk dalam rupuk beratu. Tok bila mari nak bang subuh, jirik atas tekak, lapuk di atas keting. Faham tak? Dah lepas mayang subuh, kapang mayang. Faham tak? Jangan main. Tapi kalau benda kerah, tak gerak. Macam orang lelaki. Orang lelaki ni kura. Kura saja kita naik bank pagi-pagi, lalu kot parit, dia duduk nitah. Kura kot bigar parit. Nitah. Kita pun lenyek atas belakang. Degu. Kura tu, aja natang ni tak tengok datang orang. Faham tak? Tak apuh kura, gagah. Tapi ada kura ketik orang. Ada. Aja tengok muka depan. 3 laki-laki dikejarkan ke hospital, diketik kura-kura. Ada. Nampak? Hak ramai ketik dulu tu, apa? Ular tu. Kita kura. Dia bisa je. Tak? Kita perang awak ni, saya suami awak tak dengar tok guru tu duk ngajar dari muda tu duk ngajar, tak dengar ke lawan suami itu derhaka, lawan suami itu derhaka, lawan suami itu derhaka, derhaka itu neraka, tak wajib lagi awak dapat nafkah harian daripada saya. Neraka ni awak tahu api neraka? Dia jawab, dah habis orang lah masuk syurga. Kita jeng terus dia jawab gitu. Tahu tak? Habis kitab baca jawab sepatah kita jeng tu lah. Mulut dia bisa. Tak bunyi kuat ular kedua slow faham tak? Pek itu atas keting. Faham? Dia pun jalan balik. Nak selok kawan tu Jadi kalau rapang yang bekeng gini kadang-kadang lawan dia pendek. Orang puang kita tengok masa ni suka kita. Masa ni dia suka kita. Bini kita. Masa ni masa WBT. WBT tak akan. Betul tak? Dia lawan baik kata. Terima kasih bang. Habis lah. Jadi kena siap duit banyak kan kalau bini pakai. Cuma khabar lepas awak tak baik lah. Janganlah pakai. Walaupun kita tengok bila suami kita ngalah, jangan bila kita nampak kita menang kita rasa sombong, jangan. Allah melihat kita. Tapi gitulah, perempuan nafsu dia kuat. Nafsu dia memang kuat. Bukan kuat hak bagian tu saja, hak bagian lawan suami pun kuat.
Kalau kita tengok mak kita dengan ayah kita, hak mana jahat mulut? Ayah ke mak? Mak kita jahat mulut. Kita tanya orang Johor, mak juga. Tanya orang Perak, mak juga. Tok dengan tok puang kita, tok ki kita, hak mana jahat mulut? Tok kita. Toki tak bunyi, toki. Mulut toki ada dengar? Ada bawah toki tak bunyi. Petang-petang bunyi. Ambak lembu. Faham tak? Alah. Tok atau moh ni macam murah gila. Faham tak? Ada. Jadi batu kita jadi bengang. Jadi dia takut waktu lah. Kalau kita ayat Quran tak takut, mengaji hadis tak takut, benda dia takut. Poligami. Nampak? Awak kalau lawang saya sangat, awak duduk bekeng dengan saya terpaksa kahwin seorang lagi hot dog bekeng. Baru jadi molek dia. Dia ligu kan tu, jangan main opang kalau nikah seorang lagi, jangan main. Oh, mati dah tengah baca Yasin bangun cengok. Faham tak? Jangan main kalau bak nikah seorang lagi. Dia marah sungguh, payah nak cari hak redha. Betul tak? Jangan main opang. Dia orang mati dah, tutup dengan kain batik. Mari Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, Cik Keki duk ngaji Yasin. Suami si mati tu duduk tepi dapur. Faham tak? Dia kiki kata sabarlah. Nak buat mana Tuhan kasih ke dia. Tak ada orang. Tak pernah nak nasi. Nampak. Jadi kiki kata tak apalah, boleh nikah semualah. Bangun mayat bangun congok tembok lagi habis Tok Imam. Ni dah orang puang. Jadi kalau gitu baru dia jadi molek. Wallahu a'lam.